pesatan dunia serba moden dan langit kota yang dipenuhi pencakar awan digital, terdapat sebuah pulau yang didiami oleh satu keluarga ternama. Profesor Zain bersama isterinya Datin Kundo serta 2 orang anak perempuannya, iaitu Putih, anak sulung dari isteri pertamanya yang telah meninggal dunia, dan Merah, anak hasil perkahwinannya bersama Datin Kundo. Profesor Zain, seorang tokoh jenius dalam bidang kecerdasan buatan. Hari-harinya dipenuhi eksperimen dan ciptaan, membangunkan perisian AI demi memudahkan kehidupan manusia. Namun, langit yang cerah tidak selamanya tenang. Setelah Profesor Zain meninggal dunia, semuanya berubah. Datin Kundur mengambil alih empayar syarikat, dan perlahan-lahan dunia putih menjadi asing di rumah sendiri. Datin Kundo dan Merah mula berubah. Dahulu kata-kata mesra diungkapkan, kini hanya caci dan makian dilontarkan. Putih dipaksa dan dibebani kerja rumah yang berterusan tanpa berpenghujung. Namun, hanya ada satu suara yang masih setia di hatinya, suara seorang ayah. Merah, jom makan. Putih dah siapkan makanan dah tu. Kau tak nampak ke aku tengah sibuk buat kerja ni? Yelah, tak apalah kalau macam tu. Nanti kamu jangan lupa makan ya. Menyibuk je. Putih rindukan ayah. Apa benda pula ni? Putih, simpanlah kod rahsia yang ayah berikan ini. Ini adalah kod rahsia harta ayah untuk Putih. Ya, Merah. Ada apa telefon mak ni? Mak, nampaknya Putih ada disembunyikan sesuatu dari kita tentang harta arwah ayah. Mak baliklah cepat. Nanti Merah terangkan. Hei Putih. Kau bagi labu sayang yang kau jumpa tu sekarang. Jangan banyak tanya. Tapi Mak Kundo, labu tu arwah ayah yang bagi pada Putih. Mak, Merah dah jumpa labu sayang tu. Cepat ni Arah. Buka labu sayang tu cepat. Mak nak tengok kod rahsia tu. Rahsia harta Profesor Zain. Putih, ayah harap Putih jagalah Mak Kundur dan Merah sebaik-baiknya. Inilah harta yang paling bernilai sekali. Mak Kundo, Merah, inilah sebenarnya harta yang arwah ayah bagi kat Putih. Maafkan Mak Kundo, Putih. Mak Kundo bersalah dalam hal ni. Mak Kundo tak patut buat Putih macam ni. Mak Kundo dan Merah kini telah menyesal atas kelakuan mereka dahulu, dan kini mereka kembali sebagai satu keluarga bahagia semula.